18 tan dadah bernilai 1.5 bilion ringgit Malaysia hari ini dirampas. Sebuah banglo dipercayai makmal dadah diserbu. Setakat ni makmal yang terbesar yang pernah diserbu oleh polis di Raja Malaysia. Ini makmal antarabangsa, bukan benda main-main, ni benda bukan kecil-kecil. Benda ni bukan biasa-biasa, ni bukan kerja yang biasa-biasa. Apa-apa pun tahniah PDRM, tahniah KDN, tahniah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution atas ketegasan beliau tak kompromi langsung dengan dadah. Tahniah. Dadah ni perosak bangsa, rosakkan anak muda, hancurkan keluarga, binasakan masa depan negara. Kalau dadah ni lepas, bukan rosak seorang dua, rosak satu generasi. Sebab itulah tak kira siapa, warga asing ke, warga tempatan ke, berpengaruh ke, tak berpengaruh ke, kaya ke, tak kaya ke, salah, tetap kena ambil tindakan. Dalam masa yang sama, apa yang aku nampak, integriti jalan. Sebab tu Menteri Dalam Negeri adakan IPCC sebagai semak imbang. Kalau anggota salah, siasat. Kalau anggota betul, pertahankan. Bagi akulah, yang menteri ni bukan menteri yang jenis kaki sembang, apa pun tak boleh, kerja pun tak jalan, sembang kosong je, duk kencing je. Bukan. Tapi ni menteri yang betul-betul buat kerja, jaga negara, jaga keselamatan rakyat. Alhamdulillah, aku syukur sangat-sangat. Sebab dadah ni boleh merosakkan bangsa. Kepada yang hisap dadah, berhentilah. Pilihan di tangan anda. Dadah perosak bangsa. Perangi dadah tanpa takut demi bangsa dan negara.